Baru-baru ini satu video yang meraih perhatian apabila seorang remaja meraih perhatian netizen apabila dikatakan memiliki rupa paras biduanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di TikTok, kanak-kanak perempuan yang dikenali sebagai Fifi itu dilihat berbusana merah jambu semasa menghadiri majlis berbuka puasa bersama penyanyi nombor 1 Malaysia. Alhamdulillah rezeki dapat berbuka puasa bersama biduanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, tulisnya pada perkongsian itu. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen teruja melihat kecantikan remaja itu yang dikatakan memiliki rupa paras seperti Siti Nurhaliza.